Baiklah semua pelajar, ini merupakan tugasan berkumpulan kamu. Minggu depan kamu perlu menghantar tugasan ini ya. Sebab tugasan ini merangkumi 30% daripada markah tugasan berkumpulan kamu. Jadi saya berharap sangat semua ahli memberi kerjasama dan juga menghantar tugasan ini dengan penuh integriti ya. Baik doktor. Integriti sering disebut, tetapi tidak semua memahami nilainya. Kadangkala, apabila berdepan dengan tekanan, seseorang mudah memilih jalan yang salah. Baik, jadi kita akan bagikan tugasan. Amir buat pengenalan, Sarah dan Nisa cari jurnal, Hani pula buat kesimpulan dan saya pula akan gabungkan semuanya. Setuju? Setuju. Kamu semua setuju? Setuju. Okey, baik. Macam mana dengan bahagian masing-masing? Saya sudah siap. Kamu sudah siap? Dan Kak Mira? Fahmi? Saya belum siap lagi lah. Belum siap? Esoklah semua dihantar sudah. Saya sedih sangatlah hari ini. Apa kata kita ambil mana-mana artikel dari internet, lepas tu kita ubah-ubah. Tapi ramai juga yang buat macam tu. Fahmi, salah tetap salah. Kalau market kita rendah macam mana? Saya ada satu lagi idea. Okey, apa? Kalau kita beli hadiah bagi untuk doktor sebagai tanda penghargaan, Maksud apa? mana tahu doktor boleh pertimbangkan mata kita? Fahmi, itu tu bukan penghargaan, itu cubaan untuk mendapatkan kelebihan. Walaupun jumlah duit itu sedikit, tapi kalau tujuannya untuk mempengaruhi keputusan, itu tetap salah. Rasuah bukan sahaja berlaku dalam pejabat, tetapi juga dalam politik. Dalam kehidupan seharian, rasuah pun boleh berlaku. Kalau kita dapat makan tinggi sebab hadiah, kita tak boleh rasa benar. Kita masih ada masa malam. Jom siapkan sama-sama. Saya bantu Bang cari rujukan. Okey, kalau macam tu, saya akan bantu Fahmi. Saya maklum. Saya tolong Terima kasih semua. Saya sedar saya hampir memilih jalan yang salah. Jom. Kadangkala, rasuah bermula dengan perkara yang kelihatan kecil. Namun, biasanya mampu merosakkan nilai kejujuran dan kepercayaan. Baiklah semua, saya telah semak tugasan kamu. Tahniah ya, tugasan kumpulan kamu ni menunjukkan usaha yang baik dan juga menunjukkan hasil kerja yang asli ya semua. Tahniah semua ya. Integriti bukan sekadar perkataan. Sebenarnya saya memilih jalan Integriti yang mudah ialah kerana keberanian saya untuk melakukan perkara yang betul Usaha yang walaupun betul ni berdepan bukanlah kesukaran. yang paling mudah ya Fahmi. Rasuah Tapi pula itulah hanya untuk melibatkan pribadi wang yang seseorang. banyak, Saya tetapi faham juga sekarang, tindakan doktor. yang bertujuan Integriti lebih mendapat bernilai daripada kelebihan markah. secara tidak jujur. Tolak rasuah, pilih integriti. Sekian, terima kasih.